Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera teman-teman semua. Welcome back to Tari Zoom Channel. Baiklah, pada kali ini Tari ingin terus bawa teman-teman secara live eksklusif on the way kita ke lokasi di mana terdapat panggilan mengatakan ada mayat ada mayat tersangkut di tiang elektrik berhampiran Desa Medium Seri Kembangan. Jadi sebelum itu, sebelum kita terus menonton, jangan lupa teman-teman jangan curang, terus support Tari Zoom Channels dengan like, subscribe, share dan juga komen. Wallah. Sekarang jam 1.47 1.47. Kita sudah melepasi Pasar Borong Selangor. Dan kita akan masuk tu simpang 4 depan tu. Kita akan masuk simpang 4 ni. So kita akan ke kanan. Kita menuju ke Desa Medium. Alright. Beri laluan dah, beri laluan. Alright, thank you bro. Sekarang ni kita masuk kawasan Taman Equid. Kita banyak dari tangi-tangi Rembang ni. Masing-masing sibuk ada nak pergi makan tengah hari, ada nak pergi solat. Biasalah tengah hari kan. Tengah hari ni satu masa untuk rehat lah, lunch time Jadi biasalah keadaan kita banyak sikit. Dia keluar macam tu. Aduh, orang perempuan kalau bawa dia fikir nak balik ke rumah cepat ke. Dia tak fikir keadaan dia, apa yang akan terjadi. Aduh. Walah. Alright. So kita bergegas Centra dan juga MRS semua dah ada di sana dah. Dia sekarang menunggu pakaian khas yang Tari akan bawa untuk ambil mayat. So kita sudah hampir. Depan tu ada roundabout. So roundabout kita ambil pukul 12. Alright. Oh tu dah nampak lah. Sudah nampak. Orang pun dah mula ramai. Orang dah mula ramai. Hemat, pakaian dah bawa, dah ada. Tak ada ni. Sebab tadi aku siap punya siren ni. Lah, mula ada pakai dia sampai. Belum nak cepat, orang ada kontak. Tangan dia jaga, tangan. Okay, hati-hati naik batu tajam tu. Kali 7. Nilai kali 7. Ada tu. Memang ada. Tu aku bawa. Bawa 10, saya masuk bawa 10. Jadi kan. Dah nak ambil baju tu dekat atas, aku nak pergi cari. Malu je. Dah pun termana pula badan pakai ada baju tu kan. Apa yang ni dah ada ni kan? Abang ni masuk dalam. India ke? India ke Melayu? Mana? Tahu, tak tahu siapa. Ini kan sini, kat bawah. Oh. Tak sampai. Ya ni. Tak boleh betul. Nampak kabur pun, nampak kabur.
Oh, dia tersangkut kat situ. Tersangkut kat kabel. Tempat di mana mayat tu dijumpai dia tersangkut dekat apa? Dekat apa macam mana? Dia tersangkut kat kabel apa? Kabel TM. Tersangkut kat kabel TM. Bukan kabel elektrik kan? Kan. Tersangkut kat bawah tu. Aduh, cepat. Dengan kabel Mayat telah disempurnakan. Tadi awak polis ni kan? Steady dia. Okey, alhamdulillah teman-teman, tugas sama bomber dan juga polis tadi telah selesai sepenuhnya di dalam menyempurnakan mayat tersebut. Jadi apa pun nak bagi tahu teman-teman, jangan lupa terus support Tari Zoom Channels dengan subscribe, share, like dan juga komen. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di konten-konten yang akan datang yang lebih menarik dan juga lebih mencabar. Apa yang paling penting, teman-teman jangan curang, okey? Walah.